yaitu berkenaan dengan kata-kata Syekh Ibn Atha, akramaka bi karamatin salas ja'alaka zakiran lahu walaula fadluhu lam takun ahlan li jarayani zikrihi alaika wa ja'alaka mazkuran bihi iz haqqaqa nisbatahu ladaika wa ja'alaka mazkuran indahu fatammama ni'matahu alaika. Maksudnya lebih kurang, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan engkau dengan 3 kekeramatan, dengan 3 kemuliaan, 3 karamah. Yaitu pertama sekali menjadikan engkau dapat ingat, dapat berzikir kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita ini dipermudahkan kepada kita sehingga kita dapat berzikir. Sebenarnya itu adalah satu anugerah, itu adalah satu kemuliaan yang dikurniakan Allah kepada kita, yang perlu kita sedar dan perlu kita syukur. Tapi oleh kerana perkara ini berlarutan dalam tempoh yang panjang, kita boleh berzikir, beribadah dalam tempoh yang panjang, maka tempoh yang panjang itulah kadang-kadang kita jadi lalai, sehingga kita sudah lupa dah. Jadi tak ingat bahawa rupa-rupanya kita telah dikurniakan Allah dengan kurniaan yang sangat banyak. Macam kita lah, sesuatu nikmat ni bila panjang masa, lama, akhir sekali kita lupa nikmat tu. Itu perangai manusia, perangai kita semua. Lama dah lalu, pada waktu kita tak ada kenderaan, baru beli kenderaan, kita sangat terasa nikmat tu. Tapi bila hari-hari boleh pakai kenderaan, tak berasa dah nikmat tu. Itu perangai manusia. Demikian juga Allah Ta'ala beri kemudahan kepada kita, dapat kita berzikir. Bayangkan berapa ramai orang yang dijadikan jauh daripada zikir, jauh daripada ibadah, jauh daripada solat. Tak bersenuk. Bukan saja tak bersenuk, berasa berat, berasa payah, berasa susah, beban dan macam-macam. Berapa ramai orang yang seperti itu. Jadi Syekh Ibn Atha nak menyedarkan kita kembali supaya rupa-rupanya kita ini dapat berzikir kepada Allah, dapat ingat kepada Allah. Sebenarnya itu satu kemuliaan yang Syekh Ibn Atha menyebutnya satu karamah. Kita ni duduk bayang keramat ni jalan atas air, jalan atas air, lepas tu boleh terbang, lepas tu mari rizki-rizki hak dak suka-suka tu. Kita bayang kot tu. Rupanya Syekh Ibn Atha nak beritahu kepada kita, dalam masa yang sama nak menyedarkan kita, sebenarnya pada dirimu itu sudah banyak kemuliaan yang diberikan Allah, yang sepatutnya kita sedari, yang sepatutnya kita syukuri, kata Syekh Ibn Atha. Iaitu apa? Dijadikan kita ini boleh berzikir, boleh ingat ke dia, boleh laksanakan kewajipan, boleh bersolat, boleh berpuasa, boleh ingat kepadanya, boleh beribadah kepadanya. Itu kata Syekh Ibn Atha satu karamah, satu kekeramatan, satu kemuliaan yang telah dikurniakan Allah kepada kita. Itu Syekh Ibn Atha nak menyedarkan kita. Sebab ramai di antara kita ini yang dapat beribadah dengan baik, dapat berzikir bahkan lebih banyak daripada orang, berganda-ganda, dipermudahkan Allah, jadi ringan, jadi mudah untuk bersolat, baca Quran, berzikir dan macam-macam. Tapi dia tak sedar hakikat tu, lalu timbullah keinginan-keinginan untuk mendapatkan jenis-jenis keramat pelik-pelik tadi tu. Jenis jalan atas air tu. Dia mari nak tengok atas situ. Padahal hari-hari dia telah diberikan kemuliaan oleh Allah dengan dipermudahkan untuk ingat kepadanya. Itu Syekh Ibn Atha nak menyedarkan kita, supaya kita sentiasa ada kesedaran ini bila kita dipermudahkan Allah untuk datang bersolat, untuk mengaji, belajar ilmu, untuk ingat kepadanya, untuk berzikir kepadanya, supaya kita sedar bahawa ini satu karamah, satu kemuliaan yang dikurniakan Allah kepada kita.